Boleh dikatakan saya dah agak bosan lah kan, dengan watak-watak yang macam tu. Rasanya lama kakak yang last kali tu yang apa, Bahaya Wanita tu 2012, 2013, 2014 macam tu, lama sangat. Jadi sekarang ni ada kesempatan, ada banyak masa lapang, saya akan mendalami lagi. Saya nak polish balik. Ini sabaran Ika Imam. Ya, betul. Ya, betul. Sebab saya selalu drama lain kan. And then drama pun saya dulu masa saya buat comeback banyak watak Datin, Puan Sri. Boleh dikatakan saya dah agak bosan lah kan, dengan watak-watak yang macam tu. Jadinya memang saya excited sangat. Saya nak cuba sesuatu yang baru. Harap-harap menjadi. So, mungkin lepas ni akan tumpu pada teater pula berbanding. Ya, betul. Ya, saya nak cuba mendalami lagi lah, menggali lagi. Lebih kepada kepuasan. Ya, doakanlah. Sebab saya memang minat ni, saya memang nak looking forward for this untuk terus bersama-sama dengan teater dan seterusnya. Pementasan teater musikal Fantasi Dua dan Teja pada 4 hari bulan 7 bertempat di Panggung Bangsawan Melaka.